Memang benar Sabah akan berhadapan dengan pilihan negeri dalam masa yang terdekat ini. Dan untuk pertama kalinya Datuk Speaker, pilihan kali ini akan memberi ruang kepada mereka yang berumur 18 tahun untuk mengundi pertama kalinya. Pada PRN yang lalu, kumpulan ini belum dimasukkan sebagai pengundi. Cuma ketika pilihan raya Parlimen PRU, mereka mengundi, tetapi PRN ini merupakan ruang dan peluang bagi rakyat Malaysia yang berada di Sabah yang berumur 18 tahun mula mengundi. Dan sebagian besar daripada mereka ini, Datuk Seri, sedang menuntut. Mereka yang lulus tingkatan 5, tingkatan 6 sedang menuntut di IPT di Semenanjung Malaysia ini. Saya ingin cadangkan sebagai permulaan agar SPR melihat untuk memberi ruang pada pelajar-pelajar IPT Sabah yang berada di Semenanjung untuk mengundi secara pos pada PRN kali ini. Ramai di kalangan mereka, 18,000 dikatakan, tentu ini akan memberi impak kepada pola demokrasi dan pemilihan pengundian yang akan dia laksanakan menjelang PRN kali ini. Semoga harapan saya agar SPR melihat dan meneliti cadangan ini untuk memberi peluang pada mereka mengundi. Datuk Seri Speaker, memang benar beberapa dokumen yang penting dalam pembentukan negara Malaysia ini, antaranya adalah Perkara 20, dokumen Perkara 20, dokumen Intergovernmental Committee Report ataupun laporan IGC dan juga laporan Cobalt Commission 1962. Sebelum perkara-perkara yang termaktub di dalam dokumen-dokumen penting ini diselaraskan dan dijadikan sebagai MAN 63 dan diselaraskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Dokumen-dokumen ini merupakan prasyarat-prasyarat yang diletakkan oleh pemimpin-pemimpin Sabah ketika bersetuju membentuk negara Malaysia ini. Antara perkara yang contohnya Datuk Speaker, dalam perkara 20 mulanya diletakkan di sana tidak ada agama resmi di Sabah, tetapi 1963 melalui pindaan Dewan Undangan Negeri, Islam diletakkan sebagai agama resmi. Maknanya prasyarat itu kemudian akan diterjemahkan melalui undang-undang sama ada melalui negeri dan juga parlimen. Tetapi banyak perkara-perkara yang termaktub di dalam prasyarat-prasyarat kemasukan Malaysia ini yang tidak diterjemahkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Antaranya adalah seperti yang dikatakan Sibu tadi, sepertiga daripada kerusi Dewan Undangan, Dewan Parlimen ini, Dewan Rakyat ini, harus datang daripada Sabah dan Sarawak dan Singapura ketika itu. Kalau kita lihat laporan Suruhanjaya Cobalt menyatakan bahawa walaupun tidak ada spesifik tentang kerusi 1/3, tetapi the spirit dinyatakan seperti berikut: protection should be provided against any amendment to the Federal Constitution which would adversely affect the specific interests of North Borneo and Sarawak. Kalau kita lihat laporan Jabatan Kuasa Antara Kerajaan, IGC Report 1962, dokumen ini lebih terperinci dalam menyentuh isu perwakilan Parlimen ini. Dinyatakan seperti berikut: it was agreed that representations in the Federal Legislature should be that the Borneo states and Singapore would together have not less than 1/3 of the total number of elected seats in the House of Representatives. That is the spirit in the formation of this country, Malaysia, Datuk Speaker. Maknanya prasyarat ini ataupun kehendak ini ataupun roh ini haruslah diterjemahkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Tetapi soal 1/3 daripada kerusi harus datang daripada Sabah dan Sarawak dan Singapura ketika itu. Now Singapore has left, so it's Sabah dan Sarawak. Tidak diterjemahkan oleh Kerajaan Persekutuan hingga kini. Jadi kalau disentuh tentang mana dia legal document, tentu tidak ada dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai asas kepada perlembagaan negara. Tetapi itu merupakan prasyarat dan conditions dan hasrat dan roh pejuang-pejuang pemimpin-pemimpin Sabah ketika berunding untuk membentuk negara Malaysia. That tidak boleh didiskaun. Walaupun sekarang sudah hampir 60 tahun Sabah memilih untuk menyertai Malaysia, tetapi spirit itu tidak harus ditenggelamkan kerana ianya tidak diterjemahkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya ingin tahu apa pendirian kerajaan tentang perkara ini, sama ada ini akan diketepikan selama-lamanya ataupun ingin melihat semula dokumen-dokumen perjanjian
dokumen-dokumen yang membentuk perjanjian MA 63 ini. Ini merupakan prasyarat penting, Datuk Speaker, yang harus dilihat oleh Kerajaan Persekutuan. Itu perkara yang tidak dimaktubkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi perkara 112 C dengan D yang meletakkan 40% daripada cukai yang dikutip di Sabah ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Tetapi soalnya Kerajaan Persekutuan tidak pernah untuk memulangkan kembali 40% daripada apa juga cukai yang dikutip daripada Sabah untuk negeri Sabah. Yang itu ada dalam Perlembagaan Persekutuan, tetapi tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Memang ada progres kali ini. Perdana Menteri yang ada sekarang ini, yang Muhammad Tambun, dalam menaikkan kuantum pemberian khas ini kepada Sabah. Walaupun dulu bermula dengan 23 juta, dinaikkan kepada 150 plus million, dan bila kerajaan di bawah Tambun ini memegang tampuk kerajaan, dinaikkan daripada 200, 400 dan ketika ini 600 million per year yang dibayar balik kepada Sabah sebagai bayaran khas. Tetapi kalau dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan, there is a quantum of 40% to be written of whatever is collected from the state. Kita tidak tahu, kerajaan Kementerian Kewangan harus meletakkan, menyenaraikan how much collected from the state dan just multiply 40% out of it to be returned to the state of Sabah. Sabah unik. Dalam semua negeri ini, ada dua negeri yang mempunyai peruntukan khas. All the states will have peruntukan di bawah peruntukan Perlembagaan Persekutuan 109. Tetapi bagi Sabah dan Sarawak ada peruntukan di bawah perkara 112. Tetapi Sabah secara spesifik diletakkan satu kuantum which is 40% of whatever is collected to be returned to the state in the form of peruntukan khas. Jadi yang ini termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan yang belum pernah dilaksanakan secara terperinci oleh Kerajaan Persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia, saya ingin katakan bahawa ini perlu dilaksanakan. It's in the Perlembagaan Persekutuan. Perkara 1/3 daripada kerusi tidak di dalam Perlembagaan Persekutuan tetapi diletakkan di dalam roh dan spirit dokumen-dokumen Cobalt Commission laporan dan Intergovernmental Committee Report yang menjadi sebahagian daripada MA 63. Yang itu perlu dilihat oleh Kerajaan Persekutuan. Saya tahu perkara ini antara perkara yang penting. Anak-anak Sabah sekarang ini dah dulu bijak, sekarang lebih bijak untuk melihat Perlembagaan Persekutuan dan hak mereka dalam negara Malaysia ini. Jadi ini merupakan intipati perjuangan semua rakyat Malaysia, sama ada berada di sebelah sana ataupun sebelah sini, untuk meletakkan proses dan hak Sabah dalam membentuk negara Malaysia ini dihormati oleh Kerajaan Persekutuan. We cannot do away with that, tapi kita masih menunggu kerajaan yang melaksanakan perkara-perkara yang termaktub dalam Persekutuan dan juga yang disenaraikan sebagai prasyarat dan roh dalam dokumen-dokumen MA 63 sebagai dokumen penting untuk pembentukan negara Malaysia. Datuk Speaker, 6 minit lagi dah. Kawasan saya Telupit, Datuk Speaker, disenaraikan sebagai Telupit, one of the state konstitusi di kawasan Parlimen Beluran. Telupit disenaraikan sebagai bandar paling bahagia di Malaysia. Dinobatkan pada tahun 2025 menerusi Indeks Kebahagiaan Malaysia dan menewaskan Cameron Highland sebagai penyandang tahun sebelumnya. Hebat ni Tan Sri, jadi yang bertua. Bandar paling bahagia dalam negara Malaysia. Dan satu daripadanya itu kawasan saya. Tapi saya tertanya-tanya, macam mana dijadikan sebagai bandar paling bahagia? Karena siang malam gangguan lampu, tak ada lampu. Dan dia malam siang diganggu air, tiada air. Tiada lampu, tiada air, jalan raya berlubang, penyakit 3 serangkai, dinobatkan, Datuk Speaker, sebagai bandar bahagia. Hebat Telupit ini. Kalau kita tengok Saidinya, Saidi. Gangguan minit per pengguna per tahun, Saidi. Telupit ini mencatat 317 gangguan per pengguna per tahun, Saidi.
Tetapi bukan terluput ya Datuk Seri, Datuk Speaker. Kalau kita lihat Sabah ni, semua kawasan-kawasan ini, Ranau 853 gangguan. Kota Kinabalu 203, Tuaran 159, Labuan 99, Tambunan 79 dan yang lain-lain semua mencatatkan rekod-rekod paling tinggi dari segi pencapaian SAIDI. Inilah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang berada di Sabah, penyakit tiga serangkai, gangguan lampu, gangguan air. Tetapi sesuatu yang paling dahsyat berlaku Datuk Speaker pada bulan kalau cakap dengan SAIDI ini, nak banding SAIDI, the total statement SAIDI, the total average 203 minit per pengguna per tahun. Nak tengok berapa banyak 203 ini. Sarawak dicatat sebagai 81.9 SAIDI-nya. Si 3 kali ganda Sarawak lebih bagus daripada Sabah. Tetapi satu malapetaka yang paling hebat berlaku pada September. Dia panggil sebagai September Blackout. Keseluruhan pantai timur daripada Beluran hingga Tawau, Datuk Speaker, tiada lampu bukan sehari tetapi berhari-hari. Dah tiada lampu, tiada air dah. Tiada air. Tiada lampu, tiada air daripada Beluran hingga ke Tawau. Lebih daripada 10 hari berlaku pada bulan September. Beluran, penjelasan Beluran. Tiada elektrik ke tiada lampu? Tiada lampu. Lampu? Ya, orang Sabah cakap tiada lampu, tiada elektrik lah. Kena jelas yang tu. Kita di Malaysia ni tiada lampu tak menyala. Ya, ada perkataan lagi. Dia kata sandi orang Sabah kerana tiada lampu, tiada air. Sandi. Jadi Datuk Speaker, saya bertanya kepada TNB, ACSB, kenapa boleh berlaku gangguan-gangguan begini? Kenapa SAIDI di Sabah ini terlampau tinggi? SAIDI, kenapa terlalu tinggi? TNB, ACSB ini adalah anak syarikat TNB. Walaupun sekarang ini setelah diserahkan pengurusannya kepada negeri, tetapi TNB masih memegang saham 83% daripada ACSB yang sekarang ditadbir oleh negeri Sabah. Sebenarnya rakyat Sabah ini, dia tak pedulilah siapa punya TNB, siapa punya SSB, siapa tabir, siapa pengurusi e-cost itu, the Indian G Commission, sama ada ketua menteri yang memperiksa jawatan kuasa khas, tetapi the ordinary people of the state of Sabah inginkan lampu elektrik yang tidak diganggu sedemikian rupa. Kenapa boleh begini? Sebab tu orang Sabah, Datuk Speaker, dia kadang-kadang you lihat sebagai, dia orang ni anti semenanjung. Tidak. Kerana kita melihat kemudahan asas yang lebih baik di tanah semenanjung ini daripada Sabah. Sebab itu kadang-kadang budak Sabah tengok, kenapa kita ada begini? Kenapa orang Malaysia yang berada di Sabah tidak dibaiki kemudahan asasnya? Lampu elektrisiti, bekalan elektrik merupakan perkara asas yang sepatutnya telah ditangani sedemikian rupa. Kenapa sekarang masih bergangguan yang begitu hebat dan dahsyat masih berlaku atas rakyat Malaysia yang berada di Sabah? Kita tahu pada bajet kali ini diuntukkan RM1 bilion untuk projek pakej air, 765 untuk melaksanakan Southern Link lampu, 1.2 bilion untuk elektrik. The question is, kenapa sekarang? Adakah bajet ini semata-mata untuk pilihan raya negeri Sabah yang akan diadakan pada ketika ini? Ataupun how much money will come akan dilaksanakan, akan turun ke Sabah untuk membaiki kemudahan-kemudahan asas ini? Kalau kita tengok bajet tahun lalu, Datuk Speaker, hanya 52% yang dilaksanakan. The year before. Out of the total budget, hanya 52% yang berjaya digunakan untuk membaiki infrastruktur di negeri Sabah. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang harus dilihat. Walaupun kita melihat ada bajet berbilion ringgit ini, tetapi walaupun sekarang ACSB ditadbir oleh negeri, tetapi masih dituan punyakan oleh TNB dan Kajian Persekutuan dan Agensi Kajian Persekutuan yang harus melihat kemudahan-kemudahan asas ini. Sebenarnya Datuk Seri Speaker, inilah perkara-perkara yang dihadapi oleh rakyat Malaysia yang berada di Sabah. Masalah lampu, masalah elektrisiti, masalah gangguan air, gangguan jalan raya yang berlubang. Ini merupakan penyakit tiga serangkai yang akan menghantui kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan menjelang PRN kali ini. Sebab itu saya katakan awal tadi, let these young people yang berada di universiti untuk pulang mengundi ataupun untuk mengundi secara pos untuk menentukan hak mereka, menggunakan hak mereka dan menentukan satu kerajaan yang lebih efisien di peringkat negeri untuk
membawa dan mengangkat Sabah ke arah suasana yang lebih baik dan jadikan ini benar-benar sebagai negeri yang paling aman, paling bahagia, macam Pekan Telupit yang dinobatkan sebagai bandar paling bahagia, tetapi mungkin sekarang ini rakan-rakan tidak dapat mengikuti secara live ini kerana tiada lampu, tiada elektrisiti, diganggu lampu dan elektrisiti di sana. Jadi saya harap agar kerajaan melihat semua perkara-perkara yang saya nyatakan ini dan mengambil tindakan-tindakan perlu supaya rakyat Malaysia yang berada di Sabah ini akan menikmati semangat dan manfaat kemerdekaan negara kita. Terima kasih.